Hasil tempatan terus memberi nilai ekonomi kepada rakyat daripada produk berasaskan durian hinggalah makanan tradisional yang menjadi identiti Kelantan. Laporan lanjut bersama Muhammad Azidi Abdullah. Silakan. Terima kasih Farhatul. Musim durian bukan sahaja memberi pendapatan kepada pekebun, malah membuka peluang menghasilkan produk nilai tambah bagi mengelakkan pembaziran jika berlaku lebihan bekalan. Ikuti laporan khas disediakan wartawan Majidah Ismail. Bagi menghadapi kemungkinan lambakan durian, Fama membuat persediaan menerusi Pusat Memproses Buah Fama PMBF di Machang. Pusat itu mampu memproses sehingga 3 tan durian sehari kepada produk seperti isi durian sejuk beku, pes durian dan tempoyak. Sekiranya seperti mana kita faham dari segi aspek lebih demand dan juga pengeluaran ni, jika lebihan bekalan, kita menjangkakan harga durian ni akan turun. Durian kampung biasanya pernah satu ketika dulu turun sehingga harga 50 sen, 60 sen sekilogram apabila terlampau banyak bekalan di pasaran. So sekiranya situasi ini berlaku, Fama akan mula untuk melaksanakan operasi di mana di pusat memproses makanan buah, pusat memproses buah Fama ini mampu untuk memproses sehingga 3 metrik tan sehari. Langkah itu bukan sahaja mengelakkan pembaziran, malah meningkatkan nilai komersial hasil durian dan membolehkan ia dipasarkan sepanjang tahun. Ini antara durian yang dihantar ke pusat memproses buah-buahan yang terletak di Machang, Kelantan, dan durian-durian kampung ini akan melalui beberapa proses sebelum disejuk beku, iaitu melalui proses pembersihan dan menjadi produk hiliran seperti ini, iaitu pes durian sebelum dijual kepada orang ramai. PMBF Machang mampu menyimpan sehingga 7 tan metrik produk, manakala keseluruhan fasiliti penyimpanan Fama di Kelantan berkapasiti kira-kira 30 tan metrik. Produk yang diproses dipasarkan ke seluruh negara dan berpotensi dieksport. Menurut Fama, 60 hingga 70% pengeluaran durian di Kelantan masih terdiri daripada durian kampung. Namun, semakin ramai pekebun beralih kepada varieti premium. Kita menggalakkan petani-petani pekebun yang berdaftar kita ni untuk mengamalkan amalan pertanian yang baik. Kita menggalakkan mereka berdaftar dengan MyGap di bawah persijilan di bawah Jabatan Pertanian. Dan nombor 2, kita bila dia dah dapat pengiktirafan MyGap ni, kita akan galakkan dia untuk apply dengan kita jenama Malaysia Best, supaya kita nak pastikan hasil-hasil durian yang dikeluarkan ni, bila ada MyGap ni, kita pasti dia punya kualiti, dia punya pengurusan adalah baik mengikut amalan pengiktirafan yang sijil yang diberikan lah. Yang ni yang penting sebab kita nampak dalam masa 5-10 tahun nanti, durian-durian yang berkualiti, hanya durian yang berkualiti saja yang kita boleh promosikan dan kita kena cari pasaran luar negara. Fama turut mempergiat promosi buah-buahan tempatan bagi memperkukuh pasaran hasil bermusim dan meningkatkan pulangan kepada pekebun. Majidah Ismail, RTM. Musim durian turut membawa rezeki kepada seorang pengusaha lempuk durian di RKT Kesedar Renok Gua Musang yang menerima tempahan hampir 390 kg sejak lebih sebulan lalu. Siti Hafizah Nur Azhar meneruskan resepi warisan keluarga berusia lebih 50 tahun dengan hanya menggunakan isi durian dan manisan tanpa campuran tepung atau gula. Musim ini, beliau menghasilkan kira-kira 1.3 tan lempuk dengan bantuan ahli keluarga. Total dalam 10 J. Kira 3 J tu daripada koyok, kita PC, lepas tu kita tak sipir, kita terus masuk poli untuk masuk. Sebab memang tak sipir, kalau kita sipir dia jadi berair. Jadi masa kita nak buat tu dia jadi lama lagi. Jadi saya tak sipir, lepas siap PC tu memang kita akan masuk terus. Nak siap masuk tu 7 J lah paling-paling lama. Kalau banyak macam hari ni tu 7 J lah kita buat. Bahan utama dia isi durian lah. Isi durian, lepas tu kita bubuh nisek. Tak campur tepung, tak campur gula. Memang 100% isi durian dengan nisek. Nisek tu sebagai
sekarang untuk comel warna dia. Lempuk durian kampung dijual pada harga RM40 sekilogram, manakala Tok Litok dan Musang King masing-masing RM60 dan RM80 sekilogram. Kaedah pemeraman menggunakan tempayan terus mengekalkan keaslian rasa pudu tradisional yang menjadi identiti masyarakat Kelantan sejak turun-temurun. Wartawan Fatrin Afikah Muhammad ada laporannya. Budu dihasilkan menggunakan ikan bilis dan garam kasar sebelum diperam selama beberapa bulan bagi menghasilkan rasa serta aroma yang tersendiri. Walaupun kebanyakan pengusaha kini menggunakan tong plastik, ada yang masih mengekalkan tempayan bagi memenuhi permintaan pelanggan yang mahukan rasa asli. Sebab budu payah ni kita boleh goyak kata orang zaman dulu pergi ada payah. Tapi lo ni kalau banyak-banyak kita pergi ada tong lah. LKM tong lah, tong plastik lo ni. Payah besar, payah nak basuh. Lo ni kita guna tong plastik lah. Tapi kalau hak original budu payah tu ada kat buat dalam payah kecil-kecil lah. Kalau supaya orang tua, hak biasa makan budu dia nak hak original hak payah. Dia rasa sedap sebab dia rasa dah. Kalau kita supaya kita ni orang muda ni tak tahu rasa, tak tahu beza, kata beza payah sedap ke, datang sedap ke. Makan belaka, tak nak beza. Pengusaha berkata kekurangan bekalan ikan bilis ketika musim tengkujuh dan kurangnya minat golongan muda antara cabaran utama perusahaan itu. Permintaan yang berterusan membolehkan perusahaan tersebut menjana pendapatan sehingga RM50,000 setahun. Pengusaha nasi ulam Cikgu Kota Baru pula berkata, budu tempayan menjadi pilihan keluarganya sejak generasi pertama lagi. Kita gunakan budu tempayan ni daripada generasi pertama lagi. Generasi pertama yang buka kedai ni iaitu atuk saya, arwah cikgu. Dia buka tu memang dia dah gunakan budu tempayan. So dia memilih budu tempayan tu, kita sebagai generasi yang seterusnya tu kita kita lanjutkanlah apa yang dia buat tu. Budu tempayan merupakan makanan tradisional yang sinonim dengan masyarakat Pantai Timur, terutamanya di negeri Kelantan. Walaupun aromanya yang agak berbau, namun ia merupakan seni warisan kulinari negeri ini. Kini, budu dihasilkan mengikut piawaian kebersihan dan dijamin halal. Fatrin Afikah Muhammad, RTM. Laporan itu mengakhiri bahan berita dari Kelantan untuk petang ini. Saya Azidi Abdullah. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kembali ke Akar Sepuri Kota Media bersama Farhatul Aisyati. Baik Azidi, terima kasih. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia merekodkan hampir RM5 bilion hasil nilai rampasan di perairan negara dalam tempoh 20 tahun bermula 2006 hingga 29 Jun lalu. Dalam tempoh itu, 18,230 individu ditangkap melibatkan pelbagai kesalahan di bawah undang-undang negara. Dalam tempoh sama, Maritim Malaysia turut menjalankan lebih 1 juta pemeriksaan dan 568,965 penggeledahan. Kejayaan itu didorong hasil kerjasama komuniti yang sentiasa menyalurkan maklumat melalui program Sahabat Maritim yang diperkenalkan sejak 2007. 3,659 kes search and rescue yang melibatkan 19,059 mangsa dan sebahagian besar daripadanya kita berjaya selamatkan. Dan ini memperlihatkan betapa pentingnya penyampaian maklumat yang tepat dan cepat kepada Maritim Malaysia untuk Maritim Malaysia dapat bergerak dengan tangkas dan pantas supaya setiap insiden yang berlaku di laut itu kita dapat tangani dengan sebaik mungkin. Di Pahang, seorang peniaga ditahan pasukan gerakan ARM PGA selepas disyaki memiliki 34 ekor katak demam tanpa permit sah dalam serbuan di sebuah stor di Jalan Teras semalam. Komander Brigade Tengah PGA SAC Abdul Razak Hassan mendedahkan rampasan keseluruhan katak daripada spesies dilindungi itu dianggarkan bernilai RM17,000. Ketika serbuan dilakukan, suspek gagal mengemukakan lesen atau permit yang sah bagi menyimpan spesies berkenaan. Siasatan awal mendapati katak itu diperoleh daripada penduduk orang asli di Kampung Gebak dan Kampung Gabung sebelum dipercayai dijual kepada premis makanan eksotik di sekitar Pahang. Tangkapan dan rampasan telah diserahkan
dilimpahkan kepada Perhilitan Pahang untuk tindakan lanjut.